Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam podcast Sembang Puisi siri kedua. Saya Muhammad Nakib bin Ahmad Zamri sebagai host anda pada hari ini untuk sesi yang kedua. Baiklah, pada segmen ini kita akan membincangkan pula topik berkaitan dengan karya-karya yang dihasilkan mengikut zaman sepanjang tempoh bekerja bagi tokoh ini iaitu Usman Awang. Perbincangan ini juga akan memfokuskan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, kedua dan ketiga, di mana diringkaskan sebagai peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat akhir. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, bersama saya panel yang pertama Eva dan panel yang kedua Ellie. Kemudian tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanyakan kepada saudari Eva tentang mengenai hasil karya beliau pada peringkat awal dan pertengahan. Okay. Baiklah, terima kasih saudara moderator iaitu Nakib di atas pertanyaan yang diberikan. Sedari dengan topik kita pada hari ini, seperti yang diketahui masyarakat umum, tokoh sastrawan negara Usman Awang mula melibatkan diri dalam bidang penulisan pada tahun 1950 hingga tahun 2000. Pada peringkat awal iaitu lingkungan 1950 hingga 1960-an, karya-karya yang dihasilkan lebih fokus kepada tema yang dominan iaitu nasionalisme, perjuangan rakyat, kemerdekaan serta kemanusiaan. Hasil karya utama beliau adalah puisi Pak Utih yang diterbitkan pada tahun 1954. Puisi ini dihasilkan tercetusnya idea iaitu beliau memandang tinggi golongan bawahan seperti petani, buruh sebagai tulang belakang negara. Hal ini dikatakan demikian kerana Usman Awang ingin mengangkat martabat mereka yang sering dipinggirkan daripada wacana pembangunan negara. Beliau percaya bahawa nilai sejati bangsa terletak pada rakyat biasa. Selain itu, pada peringkat awal juga, beliau menghasilkan Sajak Tanah Air sekitar tahun 1957, Puisi Jiwa Hamba 1949 dan Puisi Gadis di Kuburan pada tahun 1953. Menerusi karya Puisi Tanah Air, Usman Awang ingin menyeru rakyat agar menyemai rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Pemikirannya menuntut cinta tanah air yang lahir dari kesedaran serta tanggungjawab, bukanlah slogan semata-mata. Untuk pengetahuan semua, Puisi Gadis di Kuburan menjadi inspirasi bagi drama Uda dan Dara yang turut dihasilkan oleh Usman Awang. Beliau berpendapat bahawa puisi ini jelas memperlihatkan aspirasi perasaannya dalam menentang segala bentuk kekerasan dan menampilkan khususnya peperangan yang dilakukan atas nama ideologi, kuasa atau penjajahan. Bagi beliau, setiap nyawa itu sangatlah berharga. Beliau mengkritik mentaliti penjajah yang masih membelenggu masyarakat walaupun negara telah merdeka. Usman Awang mahu rakyat membebaskan diri daripada penghambaan minda agar mereka boleh berdiri dengan bermaruah sebagai bangsa merdeka. Seterusnya, kita lihat pula pada peringkat pertengahan iaitu tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Usman Awang menghasilkan beberapa hasil karya yang mendukung tema ketidakadilan sosial, kesedaran politik, pemikiran kiri serta idealisme perjuangan rakyat. Antara karya yang dihasilkan adalah drama Uda dan Dara pada tahun 1972, Puisi Titian Zaman 1979, Salam Benua 1982 dan Lagu Kehidupan 1983. Menerusi Puisi Titian Zaman, Usman Awang menggambarkan perjalanan masyarakat melalui perubahan zaman. Beliau menekankan pentingnya kesedaran sosial dan perjuangan rakyat dalam menghadapi cabaran dan ketidakadilan sosial. Jika dilihat pada kesemua hasil karya yang saya bentangkan pada sejak tadi, jelaslah bahawa hasil karya bukan sahaja dalam bentuk puisi, malah beliau giat menulis sajak, menghasilkan drama, esei dan kritikan serta antologi cerpen. Baiklah, terima kasih panel 1 atas perkongsian tentang hasil karya Usman Awang yang jelas dan padat dengan maklumat. Patutlah beliau diiktiraf sebagai sastrawan negara. Melihat hasil karya sahaja sudah gah di pesada dunia. Para penonton yang dikasihi, seterusnya saya ingin mendengar pula perkongsian daripada panel kedua iaitu saudari Ellie tentang hasil karya yang dihasilkan Usman Awang di peringkat akhir. Saya juga yakin beliau menutup tirai sebagai penulis sudah tentu banyak penulisan yang ingin diterbitkan. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator di atas persoalan yang diberikan. Saya akan teruskan dengan mengulas sedikit sebanyak karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh Usman Awang pada peringkat akhir iaitu pada tahun 1990 sehingga tahun 2000.
Kita dapat melihat bagaimana beliau terus konsisten dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial melalui puisinya. Antara salah satu karya yang penting beliau dalam tempoh ini ialah puisi kekerasan terhadap wanita yang diterbitkan pada tahun 1990. Dalam puisi ini, Usman Awang menyoroti penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh wanita dalam masyarakat. Beliau juga menekankan perlunya ada kesedaran dan tindakan untuk melindungi hak-hak wanita serta menentang segala bentuk kekerasan terhadap wanita. Selain daripada itu, antologi puisi-puisi pilihan sastrawan negara Usman Awang yang diterbitkan pada tahun 1987 menghimpunkan juga puisi-puisi pilihan beliau yang mencerminkan perjalanannya serta pemikiran sepanjang kerjayanya. Walaupun diterbitkan sebelum tahun 1990, antologi ini tetap relevan dalam memahami evolusi tema dan gaya penulisan Usman Awang. Seterusnya, puisi-puisi beliau dalam tempoh ini menunjukkan kematangan dalam pemikiran dan penulisan dengan gaya bahasa yang lebih simbolik serta mendalam. Tokoh Usman Awang terus menggunakan puisinya sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran dan perasaannya, serta ia juga digunakan untuk menarik perhatian masyarakat untuk merenung dan bertindak terhadap realiti kehidupan. Apa yang dapat saya simpulkan, Usman Awang telah meluahkan segala pemikirannya dalam hasil puisi yang telah dihasilkan. Beliau meluahkan pemikirannya dengan menjadi penulis yang dididik oleh pengalaman, serta puisinya selalu berjejak kepada tanah kesuburan tradisional. Pemikiran dan cara Usman Awang melenturkan bahasa, menyampaikan sindiran dan kemarahan dalam bentuk karya, serta pemikiran berkaitan tema yang mengangkat golongan masyarakat yang tertindas. Usahanya ini untuk menemukan suara yang sesuai dengan pendirian dan masyarakat yang selalu berubah-ubah dalam melalui tahap modernisasi di Malaysia. Terdapat 3 tahap besar dalam perkembangan dan pemikiran bentuk karya Usman Awang, iaitu tahap pertama, tahap awal yang membawa unsur-unsur puisi lama secara jelas dan setia. Tahap kedua pula merupakan suatu zaman yang panjang yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. Dan pada peringkat akhir sekali, penemuan suatu bentuk yang agak stabil pada tahun-tahun 1970-an dan dihalusi lagi pada tahun-tahun 1980-an. Terima kasih saudari Eli atas perkongsian yang sangat bernas. Walaupun sudah berada di penghujung hayatnya, Usman Awang tetap teguh dan berprinsip dan juga perjuangan dan kemanusiaannya. Dari awal hingga akhir, beliau tidak pernah lari daripada menulis untuk rakyat, bangsa dan untuk nilai sejagat. Jika kita perhatikan keseluruhannya, fasa kehidupan penulisannya dari peringkat awal ke peringkat akhir hingga dari peringkat awal, peringkat pertengahan hingga peringkat akhir, kita dapat lihat bagaimana karya beliau berkembang seiring perubahan zaman, namun nilai dan semangat perjuangan itu kekal menyala. Maka tidak heranlah gelaran sastrawan negara sangat sinonim dengan beliau kerana dalam setiap karya puisinya kita dengar denyutan dan nadi rakyat. Justru itu, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di sesi akan datang. Terima kasih.